Layan Netflix yang ketika ini banyak tayang movie Detektif Conan, mungkin ada yang perasan atau tertanya-tanya, kenapa Vermouth, satu watak sebagai ahli organisasi hitam dalam siri Detektif Conan, kadang-kadang dilihat jahat, kadang-kadang dilihat baik. Jahat dia adalah dari segi dia sendiri selaku ahli organisasi hitam yang misteri dan kejam. Baik Vermouth pula adalah ketika dia berusaha melindungi Shinichi Kudo atau Conan Edogawa dan Ai Haibara atau Miyano Shiho dari mara bahaya. Jawapannya adalah Vermouth atau dikenali sebagai Chris Vineyard adalah antara watak paling misteri dalam siri Detektif Conan ni. Secara asasnya, Vermouth adalah ahli organisasi hitam yang berperanan sebagai anggota bagi Ricky atau Recognizer. Mudah fahamnya, Vermouth adalah anggota organisasi hitam yang berperanan merisik bagi pihak organisasi hitam untuk menjayakan sesuatu misi. Ia disebabkan kemampuan Vermouth dalam hal ehwal penyamaran ala-ala franchise Mission Impossible, yang mana menggunakan topeng muka manusia beserta kemampuan mimik atau menyerupai suara orang lain. Adegan Vermouth jadi baik ini dipaparkan menerusi episod Shinichi Kudo New York Case, iaitu episod ke-286 hingga episod 288 anime Detektif Conan, iaitu apabila Shinichi Kudo sebelum menjadi kecil kepada Conan Edogawa, yang mana ketika itu Shinichi dan teman wanitanya Ran menyelamatkan Vermouth daripada mati terjatuh tempat tinggi. Waktu itu Vermouth menyamar sebagai seorang pembunuh bersiri, namun ketika menjalankan misinya itu, Ran terserempak dengannya di tangga tempat tinggi. Waktu itu dipaparkan Vermouth ingin membunuh Ran, namun tak semena-mena tiba-tiba Vermouth hampir terjatuh dari tempat tinggi itu apabila hendak bersandar. Namun ketika itu sebatas kilat juga tangan Ran menyelamatkan Vermouth dari terjatuh. Sebelum Shinichi, iaitu rakan sepermainannya sejak kecil, hadir ke lokasi itu. Kejadian itu buatkan Vermouth tersentak lalu bertanya kenapa Ran dan Shinichi, mengapa mereka menyelamatkan dia daripada mati terjatuh, walaupun hakikatnya ketika itu Vermouth menyamar sebagai pembunuh bersiri. Shinichi kemudiannya membalas pertanyaan Vermouth itu bahawa tiada sebab diperlukan untuk menyelamatkan nyawa seseorang, walaupun umum mengetahui sebab untuk membunuh itu ada banyak. Mendengar jawapan Shinichi itu buatkan Vermouth tersentak dengan kejadian itu sebelum meninggalkan lokasi berkenaan. Dan dengan kejadian itu juga mengubah keimanan Vermouth yang mulanya diperkenalkan sebagai seorang ateis atau tidak mempercayai Tuhan. Disebabkan kejadian itu yang mengubah keyakinan Vermouth daripada ateis, lalu dia mengelar Ran sebagai angel atau dalam bahasa Melayunya adalah malaikat, manakala dia menggelar Shinichi sebagai cool guy. Itu adalah dasar kisah Vermouth yang merupakan ahli organisasi hitam, namun dalam dia mengharapkan Shinichi Kudo atau Conan Edogawa menjadi peluru perak atau silver bullet untuk menumpuhkan organisasi hitam. Sebab lain adalah kerana emak Shinichi Kudo itu sendiri, iaitu Yukiko Kudo, merupakan kawan baiknya sebelum ini. Jadi takkanlah Vermouth hendak bunuh anak kepada kawan baiknya sendiri kan? Walaupun ada juga beberapa teori lain pasal Vermouth ni mengenai kenapa dia mengharapkan Conan akan menjadi silver bullet yang akan menumpaskan organisasi hitam suatu hari nanti. Antara teori peminat yang sering kedengaran adalah bahawa Vermouth sebenarnya adalah mangsa keadaan selepas dia dijadikan sebagai tikus makmal kepada bos organisasi hitam, iaitu Karasuma Renya. Teori itu juga berkaitan dengan misteri yang mungkin sedia diketahui ramai peminat Detektif Conan, iaitu bahawa Vermouth tidak menua atau de-aging, kerana dikatakan mungkin juga atas efek atau kesan sampingan dadah FETX 489, iaitu dadah yang sama Conan dan Haibara makan sehingga mengecilkan saiz tubuh mereka. Kalau hendak tahu pasal teori-teori dalam Detektif Conan, follow saya dan sila komen.